sembang adik. Okey, jap. Allah Akbar. Ayah buat apa? Panas-panas ni. Kan dah raya dah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Syirah, study macam mana? Alhamdulillah okey sangat ayah. Kawan-kawan pun semua supportive sangat. Alhamdulillah. Okeylah macam tu. Syirah tu, jaga diri baik-baik juga. Kesihatan kena jaga juga. Jangan asyik stres sepanjang, okey? Ish, ayah jangan risau. Syirah pandailah jaga diri. Syirah independen ni pun sebab ayah ajar tau. Macam tu lah anak ayah. Ali, kita dapat offer letter. Lah. Tapi kena bagi tahu ibu ni. Macam mana? Okay, jom. Kita beritahu dulu. Ibu, oh ibu. Ibu. Syirah, oh Syirah. Mari sini jap. Jap. Mak tengok ni. Kakak dengan abang dah dapat offer kerja kat bandar tu, Bu. Alhamdulillah, baguslah tu. Tapi kenapa kakak dengan abang macam sedih je? Yelah Bu, ayah baru je pergi. Puasa tahun ni pun tak boleh nak puasa dengan ibu dengan adik. Alah, tak apalah. Rezeki kan. Allah dah atur cantik-cantik dah. Lagipun, abang dengan kakak dah lama tunggu kerja ni kan. Adik dengan ibu okey je kat sini. Kalau macam tu, ibu doakan kami berdua kuat tau. Mestilah sayang. Ibu, nanti kita nak berbuka apa? Syirah nak makan apa? Boleh tak you masakkan Syirah asam pedas? Boleh? Nak pergi dah? Ya. Jaga diri Kita nak pergi lah tau, Ibu. Okey. Kau tu jaga diri Jaga diri elok. tau. Okay, terima kasih ibu. Doakan kami ya. Okey. Bye. Jaga diri kat sana sampai call ibu, okey? Bye-bye. Bye. 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 Bye-bye. Adik jaga ibu Nanti tau. saya balik tau. Okey, bye. 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 Satu lagi pagi yang sunyi. Kadang-kadang, aku duduk sendiri dalam rumah ni. Rasa sunyi sangat. Sejak ayah pergi, semuanya macam berubah. Kerusi tempat ayah selalu duduk tu pun masih ada. Tapi, orangnya dah tak ada. Abang dengan kakak, semua dah kerja kat bandar. Aku faham, masing-masing ada hidup sendiri. Tapi kadang rasa macam sunyi sangat dekat sini. Hello. Assalamualaikum, adik. Waalaikumsalam. Kenapa kak? Adik, akak nak bagi tahu ni yang cuti akak dengan abang tak approve lah. Alah, akak bodek-bodek lah bos akak tu. Ni first raya kita tak ada ayah kan? Nanti mesti ibu sedih. Mestilah akak dah bodek. Tapi adik tahulah kan, kami berdua baru je dapat kerja ni. Susah tau nak dapat cuti. Sampai hati kakak dengan abang tak nak balik. Baru kejap je duduk kat bandar tu, terus berubah perangai kan? Sanggup ke tengok kita orang raya sorang-sorang? Apa yang adik merepek ni? Ingat kami saja ke tak nak balik?
Dah lah. Aku main kerja lah. Bye. Ish, dia ni. Orang tak habis cakap lagi dah kan? Macam mana kak? Adik tu, dia marah-marah kita. Dia ingat kita saja tak nak balik ke? Macam tu pula dah. Habis tu, sekarang ni macam mana? Tak tahulah. Korang kenapa ni? Muka gelisah macam je tadi. Tak adalah. Kita orang tak dapat balik raya. So tadi adik kita orang call. Dia marah lah kita orang tak balik apa semua. Lah, patutlah muka gelisah semacam je. Aku ada idea. Apa tu? Tapi ada ni macam penat sikit lah untuk korang. Apa kata korang balik lepas kerja? Okey juga idea tu. Ibu, cepat datang. Pengumuman raya nak start dah. Thank you, bang. Okay, thank you so much. Selamat Raya. Slow. Duduk sikit, bang. Ibu, dia balik lah. Kakak, abang. Ibu. Dia sampai ni. Kakak. Duduk. Dah nak mula dah. Mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa hari raya puasa Saya. Ibu dan kakak masak lagi. Cepat tak buat lagi. Abang lagi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Kakak, adik tak siap lagi ke? Ada tu kat dalam. Apa yang dibuat pun tak tahu. Syira! Manalah budak ni? Jam-jam siap. Cepat oi, lambat dah ni. Selalu sangat lambat siap budak ni. Kita ni dah lambat tau. Ibu tak nak duduk kat belakang. Masak. Lagi. Kau ni apa yang kau buat? Selalu sangat siap lambat. Ibu cantik lah baju ibu. Kakak lebih. Ya ke? Kakak boleh ke? Mana abang kamu ni? Tak tahulah. Dia cakap pergi jumpa kawan dia tu. Cari kawan ke dekat sini? Lambatlah. Kau gimana? Pergi jumpa kawan tadi. Jumpa Tahir. Tahir. Tapi kau cakap masalah ni. Sempat. Nasiblah ada anak-anak ibu di sini. Malah tak ada orang ni tak terlibat tau. Adik buat apa? Adik tolong abang pasang pelita lah. Okeylah tu. Semua buat kerja. Abang. Dia pegang abang. Boleh jom. Sekejap boleh letak kamera sekejap. Senyum. Ayah ready ya, Ibu?